channel Valen Rossi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Dan selamat menyaksikan. Saya lihat kain di luar tu lah bakal mehan. Kau ada memasak di dapur Tunggu tak, ada kat dia dah kau suruh aku ke lah. dah aku tolonglah dah. Dah. Saya lihatlah nak tu paruhnya lah bunci baca oleh tu Kemar kau bawa kau dah. Ke rumah sakit, ke mana lai? Ba kau. Aduh nak rancak dukun sinan tu dah. Ke rumah sakit saya lah. Ada Kita dukun. kampung aduh nak rancak tu sebentarnya. Lalai yo ka dukun pula. Rumah sakit lain nak rancak dan nak jaleh pengobatannya. Maka ka dukun mau bawa. Dah itu dah. Tunggulah orang kawan lagi tiba. Mungkin kawan dia lain kat tiba kau mah. Kau banyo lah minta pendapat lo ke orang lain. Mana ka rancak mela dah bakal ka baala beko. Dia ragu lu sebenarnya. Pepe lah. Itu dia capek kawan itu tiba. Besoknya kan yang ajak minggu malam kau. Kalau lagi capek tu tiba biko. Dia fikir dulu lah baala. Dia lah usul lo madu. Kalau kain tu biko ke dia nangkek sementara dia merokok setang luar. Iyalah dah. Takana adik Den. Apa jamaknya ceknya adanya. Yo, biarlah. Tunggulah kawan dia dulu. Nak orang tu biko lakinya tu kan ada pula kawannya ke kemari keceknya mah. Babanya tapi dia ke tuju rumah sakit daripada ke dukun tu. Dukun tu pandai mambuihnya. Nak mau bek dah. Ramuan tu sambuh di rumah sakit. Dan jadiannya diorang di pabrik-pabrik tu tak kau bek. Pakai-pakai ke dukun tu. Pandi nama tu bingang. Jadi entah salah dia silah. Anyo kan cucu awak. Yo. Biarlah dia tunggu banyak lakinya biko lah. Awak pangganan anak mereka. Anak mari nampak ada gini kau. Kasih awak hantar nancak. Kan ada yang kecian. Potang kau yang kecian lah. Bawa sila ke rumah sakit. Itu kenapa emak? Kamu awak bawa sendiri ke rumah sakit mah kak bawa sendiri. Rumah sakit umum jadi jual. Rumah sakit Bukit Tinggi jadi jual. Mana kerancan dah. Kalau itu. Assalamualaikum. Ada orang kau bertamu. Kau ada urusan penting kau urusan keluarga. Yo si Fatur. Ya masih ada. Ya dek. Cari mau. Bapak ambil minum mak. Apa nih kena udah aku. Kau anak dan sakit. Ya udang 10 itu gini. Kecil beginian. Bawa ke rumah sakit. Lah kenapa yang cak ke dukun cerai dah. Anak dan rumah sakit itu kan ada orang-orang sekolah mah. Lapor situ dah rumah. Dukun tu santiang tidak banyak orang sempur di rumah dah. Itu dah beda. Muka dah mambunya baru anak sama kau beranak lu dah. Mambu sedo dah. Banyak ubeknya mah dah. Daun sedangkan daun sebisa dah. Kan sebut. Tu kan semua jubek dah tu. Ubek dia dalam pabrik dan rumah sakit ada tu. Ada mantra-mantra ragai di dalam mantra beda. Cuba dulu dah. Dia turun ke bini dia dulu. Apa nak pergi bini dia? Lagi dia kata. Ya bicara lah. Kecil bini dia nak apa? Dia macam itu mantap tu dah. Mak cuba ke situ dah. Sempuk. Anak dah tu. Itu dia. Coli anak nanti lah. Kalau dah. Coli anak dah kan. Itu dah. Coli guna dah. Kau cek ke Kamari pedo kando yo saparampe. Dia ibu dia mencenderungnya. Baru bisa mendukung itulah. Ini juga kau hantar dia. Lah, dukun kau bisa kau mau elok kau jadi ini kau. Umpama burung digata Allah nana dape. Tidak sebentar lagi
Ibu, kemana tuh mana saudara? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masalahnya. Orang ni tu dah, laba lubang si kono dah. Oh, ya, Apa ya. dapat dah untuk bebek ni? Aduh, lah remuannya aku. Parah dah. Untuk rumah sakit ada piti tu dah. Yang parah, yo. Itu. Jam udang dan padu. Pak dukun apa dah kalian? Aku anak watanya dah. Ya parah, yo. Itu ramu ni kena. Membangsa baru kan? Lupa lah kunci. Jangan dah mobilnya. Kayak parah. Kok baru pertama kali ada penyakit di kodo dah. Dah bisa ada makan kau dah. Iya, kadin. Aduh. Saya bisa, insyaallah. Aduh. Ramu ni namanya kau dah. Ramuan asap kamu. Padi. Ini tu dah. Ya, Iko nama itu yang dah kecan asap tu. ianya biko. Aku kan masuk kan. Mudah ke arah yang berlubang wah. Oh, itu. Ya. Baca. Jadi Pak Ade. Kok Sakit. kau apa praktek dalam sekali? Ira. Mantra ke dah, mantra. Tapi lah dibacaan tadi. Ayo. Kaki. Ayo Pak. Lah, Itu bisa. seminggu lagi kurang sehat. Kau mana? Pasti kau dah. Pasti. Pak Dul. Kau indah dah kasih kau lila dah. Jadi, Kalau tak ada Pak, dah di rumah ada Pak. kalau ya do. Tidak. Kata Pak, kau dah kau ni ke? Kau dah nak sembuh kau dah bakal kau dah. Kenapa ada udah kau? Lali sute. Ayo kira nak. Cepet dua proses ni. Nampai 2 jam nak. Sejam nampai dah. Setengah minitnya. Lah, konek aja dah. Kok bayarannya? Boleh tahu ni ini. Hai nona manis dari lembatan, kau sungguh cantik membuatku tertarik. Diseret name nantu, jantungku ini berdetak tak mana saat kau menatapku. Lambai sana. Hai nona manis dari lembatan, kau sungguh cantik membuatku tertarik. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Target dan culik stek doh. Tu lihat doh. Mantap. Ini bit. Mantap. Let's go di A. Dia. Let's go. Sombong lu dia kan. Sekolah. Ayo.
dia cek apa? Dia, suka dia, dia, bagi dah cek dia. Dia. Panen dan jadi mungkin banyak. Padi dan jadi lah, subur lah, susah tu. Tuh, ada rasionya. Dia minta pupuk kadukun yang di puncak bukit. Dia nak tahu kan? Ada nak tahu dah di mana tempat itu? Yelah, bekul ada nanti. Kan nampak kan? Buyung ah. Ang kadukun-dukun je dah boleh awak kadukun tu dah. Minta kau. Minta. Ya lah. Apa bos? Pakut tak bisa jalan ni tu. Tolong. Yo. Ani tu. Yo lah stay. Sakit. Lewa kaki yang tu. Macam nak kaki yang tu. Aduh. Biarin borang sampai dukun tu tapi. Balik lah. Dah bisa ni. Baik tapi tolong pandu je lah Dana. Di mana rumahnya kau ni? Kau ada tubuk di pintu rumahnya. Aduh. Waalaikumsalam. Kau kaki pajak kau sini. Kau dicatuk sangkut tadi Saan catuk? Ni surang di sawah yang bapa petang kau. Iyo. Waduh. Tengok teliknya bagus ni. Tak ia disikut. Kau yang parah kau. Samanya pasien nak petang. Siapa pasien petang? Yang gugnya bolong. Deh. Pak teman-teman terawak dah. Kau pada daun tenemu. Kau ada aja rumah dari bukan aku. Sakit pak, copet lah. Sakit, kau ada rumahnya supaya nak sakit Kau nyancat dekat jana aku. Apanya? Sakit. Sakit pak. Kau praktek kedua lah. Aduh. Sakit pak. Sakit pak deh. Tahan ji. Sakit pak ulahnya tu pak sakit. Tanam benar. Apa ji? Dah tambah parahnya kau ni. Sakit pak. Sabar. Sakit pak. Sabar ji, sabar. Tambah yang penting. Aduh sakit pak. Kayak pagi. Ikam biar sehat lekor. Haji, sabar. Aduh. Sakit. Oh, hilang je jadi. Tahan. Sakit. Sakit, Pak. Sakit deh. Sakit, Pak. Tahan. Jangan merengek.
Mada. Sakit Kau pak. bilang kau besok balik dek. Deh pak. Kau ni step lain lah sihat kau. Mampu na darah-darah ni kau. Luka dah yang luka jago tu lah tu dia. Lah dari langit ketujuh kau. Payah. Kau abu deh minum deh. Deh pak. Deh lapor ni nak sakit dari cakap pak. Ya kan lagi hilang maksudnya nak. Ya kan? Iya pak. Dah tinggal abu tu. Deh sakit kaki dia. Apa pada yang suka? Deh. Ada lok kaki aku. Oh. Ada kaki asek. Ada. Deh sakit. Deh balik tambah berubah lagi berubah. Ya tu lah berubah ya. Ibu pada pun tu. Aduh. Ya pak. Kalau sih kalau ya. Ibu tu lah ya. Ibu tu lah ya. Ibu tu lah. Deh sakit. Aduh. Sakit. Deh dukun aku mangal lagi mereka kau. Aduh. Tunggu Sakit. sebentar. Tunggu sebentar. Sakit. Jopet ada kira. Jopet lah. Aduh. Sakit. Jopet lah. Kenapa dukun tu? Jopet lah. Jopet lah kira. Ya, ya. Buat lambik aku. Jopet lah dia nak tahan sakit gila ya. Yo, yo. Jopet lah kira. Dia sakit. Ya, ya, sabarlah. Dia menyusah dia bang, menyusah. Ya, sebentar dia buat dukun dulu. Menyusah dia bang. Menyusah dia ke dukun tu takut. Takut ya Allah. Dia ya Allah, podi ya Allah, hentak memang sakit dia takut leh. Dia sakit lagi dia. Dia dukun dah yang jago tu. Biasanya apa? Kau tahu dah dia dengan muat tak boleh ya Allah. Tak boleh ya Allah.